Wah, cantiknya. Hai, siapa nama awak? Saya Labah-Labah. Saya Liam. Selamat datang ke rumah saya. Cantiknya jaring awak. Terima kasih, Liam. Benang ini juga boleh meregang. Sifat anjal membantu jaring menyerap hentakan apabila serangga terbang melanggarnya. Patutlah jaring awak tidak mudah terkoyak. Saya menghasilkan beberapa jenis sutera. Ada yang kuat untuk membina rangka, ada yang melekit untuk menangkap serangga dan ada yang digunakan sebagai tali keselamatan. Jenis benang mempunyai tugas yang berbeza. Betul. Semuanya digunakan mengikut keperluan. Wah, hebatnya kamu, Labah. Makhluk sekecil kamu tapi berupaya menghasilkan penciptaan yang sangat hebat. Saya terfikir, bagaimana pula dengan penciptanya? Sungguh hebat pencipta alam ini. Saya bersyukur dapat merasai kehebatannya.